Doa untuk orang yang buntu dan inginkan jalan keluar daripada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Tuhan yang maha memelihara segalanya dalam pengetahuan-Mu, apa yang ada di langit dan di bumi tunduk dengan perintah dan aturan-Mu. Anugerahkanlah kesejahteraan buat penutup segala Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan seluruh para sahabat yang dijanjikan syurga. Ya Allah, hanya pada Engkau tempat aku meluah dan mengadu. Sesungguhnya sekarang aku sedang serabut dengan urusan duniaku. Aku jadi buntu dan terlalu berat bebanan yang aku tanggung sekarang. Setiap yang aku buat seakan tidak menjadi, semangat dah makin hilang, hati jadi tak tenteram. Fikiranku juga terlalu kusut. Aku mohon agar Engkau buka dan tunjukkan jalan keluar daripada kegelisahanku ini. Kurniakanlah kepadaku kekuatan untuk melawan perasaan malas yang menguasai diri. Jangan jadikan aku berputus asa dan hilang harapan dengan rahmat-Mu. Ya Allah, aku selalu leka dengan urusan dunia aku sampai aku mendahulukannya daripada-Mu. Jadikanlah aku hamba yang sentiasa mendahulukan-Mu dalam setiap urusanku. Sehingga urusan duniaku menjadi jambatan untuk mendekatkan aku dengan-Mu. Ya Allah, susunlah urusan dunia dan akhiratku. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik penyusun. Hampakanlah kepadaku segala jalan untuk menyelesaikan masalahku. Leraikanlah segala kekusutanku. Ringankanlah apa yang sukar dalam urusanku. Sesungguhnya Engkau yang menurunkan ujian dan Kau jugalah yang menghilangkannya. Aku yakin Kau pasti akan temukan aku cahaya dalam kegelapan ini. Tenangkan hatiku dan lapangkan jiwaku untuk aku hadapi keadaan yang mencabar ini. Ini skrip doa nak cerita ke Allah kita tengah serabut. Kita ni tengah buntu. Kita ni tak tahu nak buat apa. Tunjukkan cahaya dalam kegelapan dan keserabutan dan kekusutan ini.